Ketika raksasa dari neraka melonjak ke permukaan, Nick dan keluarganya telah ditolak dari tempat perlindungan. Menghadapi serangan raksasa, kelemahan manusia telah terbongkar sepenuhnya. Lebuh raya lumpur, orang ramai melarikan diri dalam keadaan panik, dan apa yang dipanggil perintah bertamadun itu serta-merta hancur. Nasib baik, Nick dan rakan-rakannya menemui rumah selamat yang telah dibina secara rahsia oleh bapa saudaranya. Tetapi sekeras manapun mereka mengetuk, tiada jawapan. Mereka tidak tahu bahawa bapa saudaranya telah tiba lebih awal. Namun, ketika mereka mengetuk pintu dengan panik, bunyi itu menarik sekumpulan raksasa. Melihat raksasa berkerumun seperti air pasang, Nick sudah bersedia untuk pertempuran terdesak. Tanpa disangka, pada saat genting, pintu tiba-tiba terbuka. Hanya beberapa saat kemudian, keluarga itu akhirnya melarikan diri. Tetapi ketika mereka menyapa bapa saudara mereka dengan mesra, wajah aneh muncul, dan Nick secara tidak sedar meningkatkan kewaspadaannya. Raksasa boleh jadi ketakutan, tetapi perkara yang lebih berbahaya selalunya adalah pengkhianatan daripada kaum sendiri. Apabila pistol diacukan ke arah satu sama lain, penonton terpaksa tertanya-tanya sama ada manusia masih boleh mengekalkan rasional dalam menghadapi hidup dan mati. Tetapi apabila raksasa itu menembusi pertahanan dan meluru masuk ke rumah selamat, semua orang terpaksa memberi kerjasama sepenuhnya.